Ramai tapi tak ramai sangat. Ramai macam biasa. Biasa je lah. Kalau lingkungan 1 hingga 10 tu? Berapa rate yang awak bagi? 7. Ramai. Kalau sahabat, Desi? Sahabat 5. 1 Dini, 2 Azara, 3 Zulaika, 4 Jannah, 5 Ain Jati. Ramai. Ramai. Kawan perempuan ada? Tak ada. Tak ada. Banyak kawan lelaki. Oh, dia yang tegur dulu. Dia dulu. Apa smooth lah ni. Dia cakap untung jadi kawan. Oh, dia cakap. Awak ada tak yang awak mulakan dulu? Ada tak kawan yang awak mula? Ke semua tu? Tak. Dia dulu yang tegur awak? Kita ada tegur dia juga. Dia tegur cakap lah. Dia cakap bermain. Cakap ajak main lah. Nak. Bukan saya minta kenal, dia pun yang minta kenal. Macam mana dalam bentuk kenalan tu? Main hoki. Oh, main hoki. Jadi Anis rapat dengan diorang sebab main hoki. Mula-mula cakap susah. Is cakap tak dengan kawan ke kawan yang cakap dengan Is? Kawan yang cakap dulu. Cakap dulu lah. Lepas tu Is borak dengan dia lah. Tak. Dia boleh lah. Tak okey. Tak okey. Kenapa tak okey? Kenapa? Cuba bagi tahu. Sebab dia selalu kacau kita. Selalu kacau awak. Awak nak belajar. Awak tengah belajar dia kacau awak. Dia buat macam mana tu? Baling. Tak baling juga tak buat orang jauh dia baling. Dia baling roket lah. Kalau kawan sebelah awak kacau juga lah. Kacau. Kacau macam mana tu? Kacau dia geletek patah. Geletek sini, lepas tu dia ambil pensel, cukur guna pisau, lepas tu dia buat jadi. Oh, dia ambil sebut tu lah nak hitamkan muka awak. Anis suka ke kawan-kawan kat sekolah tu? Suka? Suka. Berapa percentage tu? Berapa peratus Anis bagi? 100%. 100%. Anis tak pernah bergaduh dengan kawan-kawan kat sana? Happy tak kawan ni? Happy? Ada gaduh-gaduh tak ada? Ada sikit lah. Gaduh macam mana tu? Macam dia cakap-cakap Kak Is. Cakap lah. Dan berkawan ada faham ke? Ada. Sebab bercakap. Cakap lah. Salah faham lah.